Kalau jatuh pada waktu yang sama berulang kali, itu bukan misteri. Itu tanda perlu sistem baru. Kalbu Fit. Sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Topik ini perlu jujur. Trigger jarang datang sekali. Ia biasanya datang ketika letih, sunyi, bosan dan telefon terlalu mudah dicapai. Dalam isu tab rahsia, bukan rahsia di sisi Allah, aplikasi direka supaya satu tindakan membawa tindakan seterusnya. Sebab itu, niat kecil boleh menjadi sesi panjang tanpa keputusan sedar. Rujukan saintifik yang baik biasanya bercakap tentang pola dan kaitan, bukan janji ajaib. PubMed Systematic Review menyebut, ulasan ini mengaitkan penggunaan porn bermasalah dengan craving, coping, stres, pengelakan dan faktor emosi. PubMed Review pula memberi konteks tambahan. Artikel ini memberi konteks kesihatan awam dan polisi. Jadi, ia sesuai sebagai peringatan berhati-hati, bukan label kepada semua orang. Jadi, untuk isu tab rahsia, bukan rahsia di sisi Allah, mesejnya perlu tenang dan jujur. Trigger, kesunyian, stres dan akses mudah mesti diurus sebelum dorongan menjadi automatik. Kos rasa malu dan murakabah ialah perhatian yang bocor. Kita masih sibuk, tetapi perkara penting mendapat sisa tenaga. Bila isu tab rahsia, bukan rahsia di sisi Allah, diletakkan di bawah cahaya wahyu, surah Al-Isra, ayat 32 menjadi pengingat. Jangan mendekati zina atau jalan yang membawa ke arahnya. Maka yang dijaga bukan skrin sahaja, tetapi masa, niat dan adab. Moon, untuk dorongan sulit, jangan lawan di saat paling lemah tanpa pagar teknikal dan sokongan manusia. Pasang bloker dan cari sokongan. Buat cukup kecil untuk dimulakan hari ini, tetapi cukup jelas untuk diukur malam nanti. Pengganti kecil penting kerana hati tidak suka ruang kosong. Untuk isu tab rahsia, bukan rahsia di sisi Allah, ambil isyarat daripada surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Penjagaan pandangan sebagai pagar awal untuk hati. Selepas itu, pilih wuduk, keluar dari bilik tertutup, hubungi kawan amanah dan tutup akses yang mencetus dorongan. Bina sistem, ketika fikiran masih jernih, pasang bloker dan cari sokongan. Itu lebih kuat daripada janji selepas jatuh. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah. Hadir untuk orang yang kamu sayang, muat turun di Play Store.